Alright, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Alright. Okay, so ni cerita yang dah balik daripada ride. Okay, video semalam saya letak awal sikit video kami BBQ. So ni cerita dia. Kalau hampa follow part by part yang kami ke Kelantan tu, saya dah beritahu pak saya ada beli sebiji jipang. Ni saya duk pegang ni legend jipang. Okey. Apa tengok tu duk mengetuk-ngetuk tu. Apa yang berlaku tu? Biasalah. Kita ambil motor yang dah terbenam dalam bumi, lepas tu kita nak elokkan balik. Okey. Owner saya beritahu kata motor ni dah overhaul and then semua enjin senyap apa semualah. Sekali masa kami motor ni rangka memang buruk, dan juga kemudian tengok lubang plug pun dia pun tak tutup. So ayak nak masuk. So cerita-ceritanya ialah motor ni ataupun enjin ni kena overhaul balik semula. Okay. So sekarang ni kami duk mengetuk lah nak angkat blok keluar. Penat geng. Duk ketuk tu. Masa ni memang tak kisah dah piston. Tu ayah saya pun duk tengok tu. Jenuh lah ni. So ini ialah projek, long term projek. Okay, saya nak kata projek 2026 pun boleh. Nak kata projek long term pun boleh. Sebab apa? Memang saya duk cek memang enjin ni kena overhaul semua. Bearing, crankshaft semua jam. Pening. Blok kena baru. Kalau boleh heat boleh buat balik. Tapi heat kalau boleh ambil baru lagi cun lah. Lebih kurang macam tu lah. Ni jenis mengetuk ni. Okay. So ikutkan video ni sangat panjang. Saya record video ni lebih kurang nak proses, nak boleh sampai buka ni lebih kurang nak dekat 2 jam saya record. Tapi ni saya compilekan sikit lah. Okay. Ni memang susah ni geng. Apa jangan expect tiba-tiba lagi blok terkeluar tak pun. Ini memang jenuh. Nampak. Siap angkat enjin bergantung ketuk supaya boleh tak bergerak geng. Serius. Sebab apa, bush dekat dia punya tiang 4 tu, satu tu dah karat teruk. Ni lah ada masalahnya motor yang sadai lama, lepas tu air hujan masuk. Ni lah dia yang masalahnya. Tapi tak apa, kita boleh buat dia slow. Benar tak ada masalah. So saya tak buka lagi enjin ni. Gearbox dia okey ke tak okey kan. Saya tak buka lagi. So maksudnya lepas video ni direkod, kami dah tak buat apa motor ni. Kami duk sibuk dengan motor-motor customer. Motor ni dia jadi macam motor pending lah. Motor yang lambat siap pun tak apa, tak ada masalah. Sebab apa, body memang karat teruk kan. Tapi grand semua boleh tukar nama, Alhamdulillah. Cuma body dah karat teruk, dah kena cari lampu balik, macam-macam lah geng. Ini memang ibarat kalau dia dah siap nanti memang cun lah. Sebab apa, kita tukar semua barang A to Z. Lebih kurang macam tu lah. Alright. So doakan supaya jipang ni sempat ataupun cepat siap. Bukan sempat, cepat siap. Lepas tu kita boleh luncur. Tapi saya rasa memang tak kot. Sebab apa, modal saya pun untuk motor ni pun dah tak ada lah. Saya banyak dah habis dekat KL. So motor ni dia jadi kategori yang ada duit baru buat, bawa tu baru beli barang, lepas tu relax sat. Dia tak boleh kejar-kejar. Biasalah geng, jipang lagi lama pada painter. Kalau painter tak apa lagi, gagah lagi. Bila main jipang ni, lagi pening. Tapi kalau otai-otai yang dah memang buat jipang, bagi saya mungkin motor ni tak ada masalah. Macam saya ni, saya memang belajar enjin motor-motor lama. Motor baru buat juga, motor lama buat juga. So kena ambil masa sikit untuk kenal pasti dan juga tahu enjin ni macam mana. So kena ambil masa sikit lah. Okey lah. So saya tak mahu cakap banyak. Video hari ni pendek ya. Just nak beritahu projek jipang dah berjalan. Jenuh mengetuk. Ni semua raja gila ni. So lagi saya cut sikit lah. Apa yang berlaku, berketuk macam mana kan. Tapi nak tahu tak apa yang akhirnya? Saya beritahu lah sebab saya tak shoot video. Belah kali nak dekat maghrib, dia pakai ketuk boleh buka blok. Slip blok pecah. Rod kerah terus. Crankshaft tak ada pusing. So faham lah kondisi motor ni. Motor ni memang kena lupus lah. Okay lah. So sampai enjoy the rest of the video. Terima kasih yang support. Besok kita layan konten best sikit. Tak banyak, sikit saja. Alright, so sampai layan je. Okay, terima kasih yang support.
Dan juga jangan lupa follow saya di Instagram dan juga Facebook. Alright, untuk dapat update yang lebih cepat. Sebab saya akan update kalau saya beli apa-apa barang baru ke ataupun apa-apa, semua saya akan update dekat IG dan juga Facebook. Alright, YouTube tunggu dah settle ini baru kita keluarkan video. Alright, okay, so enjoy. Satu jalan. Bulan satu jalan tapi cepat. Ada makan yang kamu tadi. Ini di kampung ni. Nah, ini di kampung. Cuma apa masih dah mula. Jaga dagu. My heart